ada part-part yang saya tak sangka Papa Zola yang kita tengok dengan lawak kebenaran apa semua ni, yang lawak-lawak selenga ni boleh buat saya sebab lah untuk beberapa bahagian dalam cerita ni. Baru-baru ni saya dapat jemputan daripada Monster untuk menonton Papa Zola The Movie. So masa pergi tu dapatlah box ni, ada dapat bag, dalam ni ada t-shirt, ada stiker, ada topeng Papa Zola dan beberapa benda lagi yang cool. Terima kasih Monster kerana menjemput. Saya pergi dengan family saya. Seperti biasa, saya straight to the point. Selama kita tengok filem-filem daripada Monster, setakat ni belum ada yang saya rasa gagal lagi lah. Personally kepada saya, nilai entertainmentnya memang tinggi lah. Nilai hiburan untuk Monster punya production tu memang selalu tinggi dan memang selalu memuaskan hati. Terutama untuk bahagian jokes lah, untuk kelakar dia, untuk action dia. Bukan je budak-budak je yang enjoy. Saya sendiri sebagai bapa budak yang dah berumur 46 tahun, masih enjoy. Dan mula-mula saya ada expectation bila nak pergi tengok Papa Zola ni. Kita kenal Papa Zola ni memang watak yang dia memang apa boleh katakan comic relief lah untuk boy-boy apa semua kan. Masuk dia je mesti akan ada lawak-lawak kebenaran dan lawak-lawak dia. Dan saya beranggapan yang filem ni mungkin akan dipenuhi dengan benda-benda tu lah. Dan saya meletakkan expectation saya sedikit rendah pasal saya macam mesti cerita dia akan joke-joke macam tu je lah. Saya takut saya akan bosan pasal terlalu banyak benda macam tu. Selama ni dia bukan, Papa Zola ni bukan point atau jalan cerita utama. Jadi dia masuk tu, dia punya dos Papa Zola dalam sesuatu filem tu tak banyak. Atau siri tu kan, dia masuk. Mungkin lah ada siri-siri yang banyak, saya tak tengok siri, saya tengok movie je. Jadi saya risau kat situ. Tapi bila saya tonton Papa Zola The Movie ni, memang saya punya expectation tu meleset lah. Sebab saya rasa Papa Zola ni dia ada weight dia. Dia punya storyline dia ada maturity. Dia ada kematangan dekat storyline dia tu. Walaupun Papa Zola ni kita kenal dia pewatakan yang macam mana dengan lawak kebenaran dia apa semua tu. Kadang-kadang orang yang tak biasa tengok macam benda ni kebenaran-kebenaran kan. So untuk first act filem ni, dia ada membawa satu sisi Papa Zola yang lain, sisi kebapaan, sisi perjuangan seorang bapa. So dekat situ dia ada drama dia, dia ada weight dekat situ. Dia awal-awal tu saya tak rasa banyak sangat joke di sana sini. Dia lebih relax. Tapi lepas tu dah masuk second act, third act tu, dia dah kembali dengan dia punya lawak-lawak dia. Agak on point kebanyakan kadang-kadang, tapi saya rasa majority memang lawak lah. Dari sudut action pula, saya rasa tak tahulah, saya rasa untuk filem ni dia sedikit tone down daripada Mekamato, Boy. Tapi saya rasa dia pengisian dia tu lebih pada storyline. Dan apa yang menarik, okey, ni menarik, korang kena tengok sebab adanya cameo watak-watak daripada IP yang bukan Monster dalam ni. Dan IP tu memang famous. Dia akan nampak sekejap je, tapi korang akan perasan lah. Korang macam anak-anak saya pun excited tengok, ni watak ni kan. So saya tak boleh cerita lah kat sini. So korang kena tengok. Dan ada juga penggunaan IP-IP Monster sendiri yang diguna untuk filem ni. Saya rasa bukan spoiler lah kot. Macam Bobo Boy, boleh watak-watak daripada Bobo Boy boleh ada dalam ni. Saya rasa korang boleh agak benda ni akan terjadi kot. Tapi penggunaan watak-watak tu dibuat bukan sisipan je lah. Dia ada bijak lah. Penggunaan di situ bijak. Macam mana dia menggunakan watak-watak tu. So storyline dia atau sinopsis dia korang boleh tengok atau baca lah, saya malah nak cerita. Dia macam berkenaan dengan dunia game, dunia sebenar yang telah di hack lah oleh alien ni, dijadikan macam dunia game. So tu sedikit sebanyak satu benda yang mungkin fresh untuk Monster punya universe. Sebelum ni kita tengok Bobo Boy dengan kita tahulah macam mana dia punya perjalanan cerita apa semua.
Dan saya rasa filem-filem sekarang ni dah macam ada kemestian untuk ada plot twist. Tak terkecuali dalam filem ni ada juga. Dan bukan saya kata tak bagus, tapi uh, okey lah, benda tu fun lah. Tapi saya rasa plot twist tu bukan main point untuk cerita ni. Plot twist tu sekadar untuk memberi satu penceritaan yang tak straight to the point atau tak straightforward sangat. Dia adalah dia punya apa roller coaster dia, perjalanan cerita tu. Saya rasa mesej utama cerita ni nak menceritakan saya seorang abah, bapa. Saya boleh rasa lah, tak tahulah orang lain penerimaan dia lain ke. Saya menerimanya sebagai filem ni dia nak menunjukkan perjuangan seorang bapa tu lah kan. Apa perjuangan seorang ayah, macam mana dia nak membahagikan keluarga dia. So ada part-part yang saya tak sangka Papa Zola yang kita tengok dengan lawak kebenaran apa semua ni, yang lawak-lawak selenga ni boleh buat saya sebab lah untuk beberapa bahagian dalam cerita ni. Macam saya cakap tadi, Monster uh, belum pernah mengecewakan lah. Daripada permulaan dia buat movie Boy pertama sampai yang ke sekarang, dia punya dia tak mendata graf dia tu. Dia ada dia punya walaupun turun naik dia, ada dia punya apa line dia antara satu sama lain tu, walaupun tak banyak kadang-kadang, tapi ya dia ada effort tu. Dan satu lagi, macam biasa Monster dia suka guna lokasi lokasi yang sebenar, tapi dia orang parodikan, dia orang jadikan macam satu nak dekat bas mini tu kita boleh nampak jalan jalan Kelang Baru tak silap saya. Patutnya jalan Kelang Lama atau Kampung Baru dia jadi Kampung Lama, dan kita boleh nampak bangunan-bangunan dalam filem ni kita boleh nampak familiar. Ni kat Bukit Bintang, ni ada nampak Lot 10, ada nampak KCC, tapi dia tak cakap ini itu adalah Kuala Lumpur. Dan macam Mega Mato tersilap saya dia Bandar Melaka dia gunakan untuk ya, tapi ya itu tak ada apalah, just sonok kita yang tahu benda tu, kita yang familiar dengan kawasan tu, kita boleh cam lah. So macam untuk yang anak-anak dah memang minat Monster ni, parent saya rasa tak ada perlu kerisauan lah untuk bawa pergi tengok. Pertama dah memang confirm terhibur, akan terhibur insyaAllah kan. Dan pengisian dia pun untuk kanak-kanak memang sangat sesuai. Tak ada apa-apa yang perlu kita risau, tak ada apa-apa influence yang bukan-bukan. Ya, itu saja. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih Monster. Jangan lupa jemput lagi untuk akan datang punya projek. Sabar dan menunggu insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Cut.